Yang saya tak dapat tu pilihan saya. Tapi yang saya dapat tu pilihan Allah untuk saya. So, saya Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Ain Nabilah binti Muhammad Nurullah. Umur 22 tahun. Saya berasal dari Pulau Pinang. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kos Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia. Sekarang saya berada di semester 6 dan saya berniaga di Universiti Pendidikan Sultan Idris semenjak saya di semester 2. Semester 1 lagi. Cuma semester 2 tu saya dah start mengembangkan lagi bisnes saya lah. Macam mana perjalanan bisnes saya, kalau secara ringkas saya cerita, bermula PKP tu saya dah cuba bisnes. Sebabnya saya nak duit lah kan. Kita kalau buat bisnes apa pun kita nak duit. Tapi saya gagal. So bila saya gagalkan PKP tu, saya macam ya Allah, aku takkan join dah bisnes ni. Saya memang tak nak dah bisnes. Tapi saya masuk matrik, saya beli perfume dengan member saya. Saya beli perfume tu, lepas tu member kiranya macam lepas je pakai perfume tu, orang keliling saya semua tanya benda yang sama. Macam, perfume ni beli kat mana? Bestnya perfume ni. So start tu saya macam tolong ambil order je. Tapi kakak kepada member saya tu, dia cakap macam ni, daripada tolong ambil order, biar awak jadi ejen. So start tu habis matrik dah tu saya jadi ejen. Saya buat dari rumah lah. Saya mula dengan modal RM80, 10 botol perfume. Sampailah hari ni dekat UPSI saya berjaya ambil 1000 botol perfume sebulan. Kiranya modal paling keras saya pernah keluarkan dekat 6,000 jugalah waktu bulan 10 tahun lepas. Cuma biasalah bisnes tu ada up and down kan. Memang saya mula dari semester 1 pun saya pinjam duit abah. Saya ingat lagi waktu tu saya pinjam 700 untuk start bisnes kat sini. Masuk semester 2 saya dah start boleh rolling modal sendiri. Dah ganti dah duit ayah. Saya start tambah bisnes. Saya buat bisnes nasi lemak dengan member. Saya tambah lah macam-macam bisnes saya buat. Saya adalah seorang yang kalau saya nak something tu, saya tak nak keluar duit saya. Kira macam otak saya sentiasa link dengan bisnes. Aku nak makan ni, tapi aku tak nak bayar. So aku jual. Bila aku jual, orang lain beli. Untung tu aku boleh makan dan aku dapat duit. Saya fikir macam tu. So tu jelas sedikit sebanyak journey saya buat bisnes sambil belajar. Okay, kalau tanya pasal soalan saya start bisnes, macam saya cakap, saya start waktu PKP kan. Kenapa? Sebab waktu saya sekolah menengah sebelum PKP, waktu tu saya tengok kawan saya, dia berniaga macam-macam dekat sekolah. Tapi time tu saya hanya seorang pelanggan setia, yang semua benda orang jual semua saya nak beli. Dia jual Cokoja, dia jual keropok, dia jual tu, dia jual ni, habis segala skincare pun dia jual. Semua benda saya support, saya beli. Lepas tu waktu PKP tu saya tak ada duit tau, saya nak beli skincare. Parents pun tak bagi duit yang time PKP kan. So saya macam senang je ni tengok orang berniaga. Tu first impression saya tentang bisnes, senang je ni. Saya pun daftar ejen. Saya ingat lagi saya daftar ejen RM30. Saya rugi weh. Saya tak balik RM30, even RM5 pun saya tak dapat. Saya rugi, saya tak dapat apa langsung. So start tu saya rasa macam, ya Allah, bisnes ni bukan untuk saya. Saya rasa macam, saya tak nak lah bisnes ni. So tak apalah, saya pun just teruskan kehidupan macam biasa. Sebab cita-cita asal saya nak jadi lawyer. Saya nak jadi accountant. Tu cita-cita asal lah sebelum saya nak jadi bisnes ni, business woman ni. Lepas tu, saya masuk matrik, saya ambil account. Sebab memang niat masuk matrik, jalan pintas nak masuk degree lah kan. Saya nak undang-undang ataupun account. Lepas tu, kan saya cakap saya mula dengan perfume member saya tu kan. Saya macam tak apalah, jual je lah sikit-sikit dah, alang-alang orang suka kan. Orang sekeliling pun pakai benda tu, orang suka. So saya macam boleh lah ni jadi side income sambil saya kerja part time. Saya fikir macam tu je lah. Cabaran terbesar, cabaran kalau nak kata terbesar tu, dia bukanlah terbesar, tapi dia macam kecil-kecil tu banyak. Cabaran yang macam tu untuk saya. Salah satunya yang paling mencabar mestilah masa. Sebab saya pelajar kat sini kan. So memang bagi saya pack sangat lah. Bayangkan, saya sejujurnya saya cakap, saya teringin nak jadi orang yang order nasi lemak, esok bangun tidur nasi lemak dah sampai. Saya cakap terus terang, saya sangat teringin. Saya selalu cakap, ya Allah Azwa, apa perasaan tu jadi orang yang bangun-bangun tidur nasi lemak dah sampai, aku basuh tangan ambil makan. Sebab saya tak pernah rasa macam tu lah. Saya yang kena pergi hantar kan. So macam kadang tu bila dah terlalu penat kan, bayangkan contoh macam hari terbuka fakulti tu kan, yang 4 hari tu saya pergi kelas. Lepas tu saya kena jaga gerak. Lepas tu ada kelas, pergi pula kelas. Lepas tu pergi balik, patah balik jaga gerak. Kira macam
kadang-kadang burn out lah. Sebab bukannya satu bisnes saya, bila saya dah banyak-banyak bisnes dekat sini, saya rasa macam, ya Allah, kenapa orang lain tak payah buat lah? Kenapa? Biasalah macam tu lah kan, kita duk rasa macam orang lain senang je, boleh je buat pinjaman marah, boleh je dapat duit macam tu. Kenapa saya nak kena penat-penat buat bisnes macam ni? Kenapa saya yang terpilih untuk nak kena survive macam ni? So kalau cabaran lain, bagi saya time saya SEM 3, biasalah kita kan dah muda, gatal nak bercinta time tu. Memang saya serik lah. Tapi ni bukanlah saya nak berdendam ataupun tuju pada sesiapa. Cuma apa yang saya boleh cerita, kalau kita ni orang perempuan, jenis yang hati tu sayang sangat-sangat sampai jadi bodoh, janganlah cinta lagi. Jangan. Sebab saya punya tahap bodoh tu, saya rugi lah cinta. Sebab kita sayang kan. So bila, bukanlah nak kata dia meminta tak, dia nak jadi business partner saya time tu. Tapi kerja dia tu tak seberapa sangat lah. Tapi sebab saya kesian kan, saya rasa macam tak apa, aku tolong dia sekarang, nanti kahwin ke apa dia ni, balik yang kita fikir macam tu. Sebab saya bukanlah manusia yang nak bercinta saja-saja, suka-suka buat geli-geli nak pergi dating. Saya dengan dia jarang gila nak jumpa kat sini. Saya sangat sibuk, dia pun sibuk. Tapi macam mana dah nak jadi business partner saya, dia ni tak nak komit, faham tak? So waktu tu saya rugi dekat dia, saya bayar dia sangat banyak. Amount tu berapa tak boleh lah nak bagi tahu kan, tapi memang sebab saya bisnes daripada bawah kan. So saya tahu kalau saya bayar banyak ni, dia sebenarnya kena jual berapa banyak. Tapi walaupun dia jual tak sampai 50, saya bayar dia gila-gila banyak punya time tu. Memang lepas tu putus pula kan. Dia buat saya memang jadi mental macam nak gila time tu, SEM 3. Memang hari-hari saya teriak. Tapi dalam masa yang sama, dalam sakit tu, rezeki saya tetap mencurah-curah. Macam nak kata dia salah satu titik tolak untuk saya bergerak. Sebab lepas saya sakit dengan apa yang dia buat tu, ada sehari tu saya tengah nangis dekat katil, nangis sambil scroll TikTok, ayat-ayat galau kan. Tiba-tiba nampak story ni, Siti Nawar kan, influencer tu, nampak TikTok dia lalu. Saya tengoklah, ya Allah, bila lah aku nak berjaya macam dia kan. Aku duk teriuk pasal jantan pula kat sini kan. Okay, kalau tanya soal macam mana urus masa ni, sebenarnya memang depends on kita sendirilah. Sebab saya yang nak, dia macam peribahasa, di mana ada jalan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan kan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau kita nak, kita tak boleh bagi alasan. Sebab kan waktu saya masuk sini, nak start minggu orientasi tu, saya ingat lagi ayat Datuk VC cakap, kita kena tengok setiap masalah tu sebagai peluang. So bagi saya, bila jadual pack ke apa ke, saya yakin saya akan ada masa juga untuk saya nak buat bisnes tu. Sebab saya nak pakai duit. Kalau saya tak buat, kadang-kadang macam mana, bila kita dalam satu situasi yang kita terpaksa, kita kena cari jalan lah. Macam contoh kan, kalau jadual saya pack, kalau dalam sebulan tu saya ada kelas yang sangat pack, saya bajet lah. Contoh macam hari Rabu saya tak ada kelas, saya buat kan. Tapi penuh lah sehari tu. Contoh macam kalau kelas saya seminggu tu ada 4 hari kan, saya ada sehari je. So nak tak nak, sehari yang balance tu saya tak boleh rehat. Kiranya pagi saya jual nasi lemak, balik nasi lemak saya ambil perfume, saya pergi pula jual perfume sampai malam, saya balik pagi buta, balik mandi, esok pergi kelas pula. Memang sebab saya yang nak benda tu. Sebab sekarang saya belajar kat sini, memang depends on saya 100%. Saya lah bayar yuran, saya lah bayar perbelanjaan saya kat sini. Bukanlah mak ayah saya tak bagi. Cumanya kalau boleh saya tak nak. Kalau dia berbagi pun saya hanya minta sikit je. Macam tak payahlah abah bagi banyak, bagi sikit je. Sebab saya sulung kan, ada adik-adik lagi. So saya tak nak dah jadi anak yang menyusahkan umi dengan abah saya. Lagipun sebab saya tak ada piti-pitian, saya tak ada marah. Saya memang 100% diri sendiri, faham apa pun tak kan. So memang nak tak nak, saya kena buat bagi saya ada masa lah. Sebab kita semua diberi 24 jam. Dan saya yakin saya ada masa untuk saya buat bisnes. Dalam masa yang sama, saya tetap nak dekan, saya tetap nak fokus pelajaran saya. Mestilah umi dengan abah saya. Daripada first saya dapat UPSI, saya cerita pada mulalah saya dapat UPSI, sebenarnya saya tak nak. Sebab saya kan nak jadi lawyer, nak jadi accountant. So pilihan UPU saya nombor 1 sampai nombor 8, undang-undang account. So 9 sampai 12 saya hanya letak melawak-melawak macam aku nak bagi penuh, bagi cantik kan UPU tu. Tapi waktu saya check UPU, saya dapat pilihan ke-9. Inilah dekat mana saya sekarang.
Saya ingat kita tu saya tengah kerja part time. Saya check sambil saya kerja. Lepas tu saya terus lari kat bos saya. Bos saya perempuan lah kan. Saya peluk dia. Saya nangis teruk gila. Saya cakap, ya Allah, kenapa saya dapat yang ni? Saya tak nak. Saya macam, HR ni kerja apa? Saya tak nak kan. Lepas tu balik rumah tu, saya cakap dengan mak ayah saya tak nak belajar ni. Saya nak jadi lawyer. Saya nak pergi mahkamah. Nak pergi court, nak ketuk-ketuk tu kan. Lepas tu, ayah saya cakap macam ni kat saya. Tak apalah, cuba dulu. Kalau tak boleh, berhenti. Lepas tu saya macam, boleh kau nanti rugi duit tu nak bayar yuran semua benda tu. Lepas tu ayah saya cakap macam ni. Yang saya ingat sampai hari ni. Yang saya tak dapat tu, pilihan saya. Tapi yang saya dapat tu, pilihan Allah untuk saya. So saya pun, okay tak apalah aku masuk UPSI. Saya masuklah UPSI. So first day, saya punya roommate adalah business partner saya sekarang. Kira macam bagi saya, kenapa saya sangat tak nak UPSI? Sebab kawan-kawan saya semua kat UUM. Saya sebenarnya bukanlah orang yang independen sangat. Kalau orang nampak saya independen saya hanyalah untuk bisnes. Saya suka bergantung dengan kawan-kawan, nak pergi kelas dengan kawan, nak makan tak boleh seorang, nak dengan kawan. Saya boleh seorang bila urusan bisnes je. Tapi kalau nak suruh saya pergi pasar malam ke apa seorang, susahlah untuk saya. Saya tak pandai nak seorang macam tu. So macam saya takutlah sebab dekat UPSI time tu saya tak ada kawan. Kawan yang daripada matrik cuma seorang. Sekarang dia jadi geng saya lah kan, nama Alia Alisha. So saya macam, saya masuk bilik tu, saya kenal dengan roommate saya time tu kan. Dia daripada Kedah, Hazwa. Bersebab dia saya tu lah sekarang. Saya macam, ya Allah, macam mana aku nak survive ni? Sebab saya manja je ni nak berpaut dengan kawan kan. Kawan-kawan saya semua tak ada. Semua dapat USIM, USM, UUM. Saya macam, kenapa aku nak campak ke UPSI ni? UPSI ni apa dia ni? Kenapa saya tak pernah dengar pun UPSI? Saya bukan nak edit. Kalau kehidupan orang lain, mesti saya tengok family saya dulu. Saya buat bisnes ni, saya jadi lega lah sikit sebab Umi dengan Abah dah tak payah bagi duit untuk saya. So yang paling saya tengok adik bongsu saya lah duduk rumah mewah sikit sekarang kan. Dia macam dia nak apa je dia dapat. Kita dulu, saya tak ada lah jealous dengan dia. Cuma saya gembira sebab apa yang saya tak dapat tu dia dapat. Dia dapat lebih macam tu. Cumanya saya sebagai kakak, saya tak nak dia lalai kan. So saya mestilah akan macam, kalau saya bagi apa-apa kat dia, kakak bagi ni, hang kena dapat macam ni. Hang tak dapat macam ni, kakak tarik balik. Lepas ni tak dapat apa dah, macam tu. So bagi saya import yang besar tu, macam saya boleh survive kat sini tanpa duit mak ayah saya kan. Macam dulu, kalau kat matrik, time tu tak pandai lagi kan. Dapat elon matrik 250 pun rasa banyak. Lepas tu tak habis pula elon matrik tu, duduk beli benda merepek time tu. Call Umi dengan Abah. Nak 100 boleh. Tapi bila saya start cari duit sendiri, ya Allah weh, nak minta RM10 pun dekat mak ayah rasa macam, ya Allah, boleh ke nak minta? Susah cari duit. Sebab bila first time buat bisnes tu kan, saya mula dari bawah kan. Saya rasa macam saya nak jual sebotol perfume pun susah. Ni macam mana mak ayah saya kerja selama saya dah 22 tahun jaga saya, beli pampers lah, beli susu, semua bagai. Banyak duit. Sampai kan saya fikir, kalau Umi dengan Abah tak ada anak ni, nasihat Umi dengan Abah dah kaya. Kalau tanya nasihat ni, saya pun tak pandai sangat nak bagi nasihat. Cumanya yang saya boleh cakap, kalau nak buat sungguh-sungguh. Macam mana kita main sungguh-sungguh, nak buat sungguh-sungguh. Kadang tu, dia tak semestinya tunggu minat. Kadang dengan rasa terpaksa pun lama-lama boleh jadi ikhlas. Sebab saya mula bisnes dengan rasa terpaksa. Saya buat sebab nak kena order ke orang nak beli kan. Saya macam buat je lah bisnes kan. Tapi lama-lama Allah bagi saya rasa suka dengan bisnes kan. So dia macam, kalau untuk orang lain yang nak mula buat bisnes, cubalah try dulu. Tapi jangan give up lah, sebab bisnes ni risiko dia besar. Lepas tu, bisnes ni tak ada orang paksa kita. Dia macam, kalau kita kerja, kita ada bos. Bos yang akan bagi tahu, okay, esok masuk meeting. Bos yang akan bagi tahu, hari ni kita nak buat benda ni sini, kena buat. Tapi sama lah macam group assignment kan. Orang akan bagi tahu kita, akan lead kita, okay, ni nak kena siap time ni. Bisnes, siapa nak paksa hang? Tak ada siapa. Saya, kalau tak ada orang paksa, saya tak buat. Saya tak dapat duit kan. So, kalau rasa nak duit, nak tolong keluarga, buatlah bisnes. Sebab Rasulullah dah janji, Rasulullah dah cakap 9/10 daripada punca rezeki adalah dengan perniagaan. So tak ada yang rugi buat bisnes. Awal-awal tu rugi, tapi insya-Allah jangan berhenti. Bisnes ni, nasihat paling utama, kunci dia konsisten, istiqamah. Sebab itulah, bukan dalam bisnes je. Sebab tu orang kata kalau kita bertaubat, kita beribadah, kunci utama dia istiqamah. Buat sikit tak apa, tapi jangan tinggal. So bagi saya nasihat kat sini, kalau nak buat bisnes, jadilah orang yang bertakwa. Yang bertakwa ada ilmu, ada semangat yang berpada-pada, tak boleh terlalu over, dan ada adab. Akhlak tu nombor 1. Lepas tu konsisten, jaga semua benda tu untuk lakukan bisnes. InsyaAllah Allah akan tolong kalau kita ni ada niat yang baik. Macam itulah.
Nama diberi Nurul Ain Nabilah. Kelahiran pertama dalam keluarga. Hobi berniaga adalah sunnah. Diharapkan kebaikan kekal ke syurga. Ini kisah saya.